Yang ni kau kena tengok. Salim Abdul Rahman, Salim Kunyit Kongkang. Pembekal nasi ayam kunyit. Ingat tak video yang wartawan tu? Datuk Seri Johor makan nasi ayam kunyit. Kau share Anwar Ibrahim lah. Kan saya dah beritahu. Kalau dia nak main jubur, Anwar Ibrahim, kalau dia nak main jubur, dia beritahu dekat Salim Kunyit, nasi ayam satu, so Salim Kongkang akan siapkan jubur kunyit satu. Dia akan buat. Sanggup tukar di kedai kopi Negeri Sembilan. Ya Sultan, tuanku, ya Allah, Masya Allah, betul-betul engkau orang ni sikap-sikap anjing dan munafik engkau orang ni. Engkau orang lah akan menjatuhkan raja-raja. Pas mana dia peduli raja-raja, dia tak peduli. Perang pun dia sanggup. Kematian, tumpah darah pun dia sanggup. Jangan mimpi PAS akan menjadi kerajaan selagi tidak bertaubat. PAS kalau nak dapat kebaikan untuk kemenangan, buktikan di Johor Bahru kau boleh dapat kursi yang banyak. Kau boleh dapat kemenangan yang besar. Bodoh, Johor, bukan Johor Bahru. Johor Bahru tu salah satu parlimen tu Johor Bahru. Dulu panggil daerah Johor Bahru. Ni, aku ni besar Johor Bahru lah. Negeri juga Johor, bodoh. Barulah kau boleh bersama penyatuan ummah kau orang. Tidak ummah nanti jadi kamah nanti. Kau orang terbalikkan semua agama kau orang. Saya Salim Abdul Rahman. Jangan kau kianat. Ya, kau masih muda. Jangan kau salah Perdana Menteri. Ingat Perdana Menteri dan Zahid sepatutnya kau rapatkan silaturahim. Tun Mahathir patut rapat. Muhyiddin patut rapat. Mat Ismail patut rapat. Inilah tiba-tiba pula. Itu hari bukan main balon Tun Mahathir. Tiba-tiba pula dengan Tun Mahathir pun kena rapatkan. Kan? Adalah saya tengok ada NGO Melayu ni lah. Dia sokong Salim Kunyit Kongkang. Dia kata dia tak pernah tengok Salim Kunyit Kongkang ni balon Tun Mahathir. Sebab dia ni jenis-jenis bodoh macam itu lah. Sekarang ni tiba-tiba pula rapatkan dengan Tun Mahathir. Saya dah cerita gitu hari. Sekejap lagi saya cerita. Penutup saya cerita. Orang kata muhibah yang ingat Islam. Semuanya pemimpin-pemimpin yang takut pada Islam. Ini kau bagi berpecah. Betul kamjat lah kau ni. Ingat balik jadi ulama. Tahu balik menjadi semak. Tunjuk ragat di atas. Aku kalau nak atas pentang kau tahu gegar. Johor bagaimana? Aku akan mempertahankan nasib orang miskin. Dengar. Ingat balik jadi ulama. Tahu balik menjadi semak. Tunjuk ragat di atas. Aku kalau nak atas pentang kau tahu gegar. Johor bagaimana? Aku akan mempertahankan nasib orang miskin lah. Kau tengok Pulau Pinang. Aku buat macam mana? Pulau Pinang, aku membangunkan Pulau Pinang. Lobok kasih kepada Allah lah. Walaupun negeri China, tapi China menjadi seperti mana? Pulau Pinang, aku membangunkan Pulau Pinang. Lobok kasih kepada Allah lah. Walaupun negeri China, tapi China menjadi seperti orang Islam, membantu masjid, surau, sekolah, kebajikan rakyat. Pergi Tok Kong Buddha tengok. Ini kepala bapa hampa tunjuk Islam lebih pada Yahudi hampa ni. Sampai raja-raja pun kau bagi hilang kedaulatan. Kau sanggup boleh melantikkan nasib baik Allah Ta'ala. Ya, dia simpan sanggup tukar di kedai kopi Negeri Sembilan. Ya Sultan, tuanku. Orang Pening. Hampa ni buat macam mana ni? Ni, tapai. Member saya, budak Pening, tapai. Tengok ni. Ni, Salim Kunyit Kongkang bagi tahu, Pening tu dia yang bangunkan. Tahu tak? Dia yang bangunkan Pening, tahu tak? Ni tulang korang. Kau tak kenal siapa Salim Kunyit. Nampak tu? Baik kau tengok. Dia turun Johor, bergegar pentas. Aduh. Salim. Kau tak kenal aku siapa, Salim. Matilah. Aduh. Apa nak jadi korang ni semua? Dia bangunkan Pulau Pinang. Baik guys. Suara ketakutan.
Suara ketakutan. Ingat Salim Kunyit Kongkang ini, dia pembekal nasi ayam. Non nak nasi ayam, dia akan hantar nasi ayam. Apa nasi ayam tu? Jantan muda. Budak lelaki. Nasi tu budak. Kunyit. Kau tanya kunyit tu apa pula? Kunyit, mengunyit. Tahu mengunyit? Kunyit. Tapi ni bukan kunyit yang orang rumah kita masak tu, gila. Kunyit. Kunyit, lada semua ada. Tu dah favorite. So dia akan siapkan. Tu pasal dia kaya. Faham? But kalau Salim Kunyit Kongkang tengok ni lah kan. Penyokong dia, budak-budak dia. Ada satu cerita lah. Cerita ni diceritakan oleh seorang kawan yang mana dia ni duduk Pulau Pinang. Ini tahun 90-an dululah. Tahun 90-an. Ada satu tokan dadah. Masyuk lah. Memang masyuk dia jual dadah ni. Tapi dia low profile lah. Orang tak tahulah. Orang tak campur. Sebab dia tak tunjuk diri dia tau. Dia tak tunjuk kemewahan dia. Kan? Orang tahu dia ada duit tapi dia tak tunjuk lah. 1 tahun tu. Oleh kerana dia ni dah banyak duit sangat. Dengan tokan dadah dia. Dia buat majlis korban. Majlis Hari Raya Korban. Lembu, kambing, berpuluh-puluh ekor. So oleh kerana dengan majlis yang dia buat tu, jadi orang semua tahu lah. Banyak duit ni. Orang kaya mana ni kan. Masuk dalam radar. Selang berapa lama, kena ras dengan polis, kena tangkap, tahun 2000, dihukum gantung sampai mati. So apa cerita dia? Dia jual dadah? Salah. Dihukum gantung? Ya. Tapi apa yang saya nak sampaikan sini kat korang? Jangan meniaga dengan Allah. Kita boleh tipu sesama makhluk. Kita boleh tipu. Kita tipu orang tu, tipu orang ni. Tapi dengan Allah kita tak boleh menipu. Yang halal, halal. Yang haram, haram. Yang halal tak boleh campurkan dengan yang haram. Orang mungkin tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Jadi, kepada Salim Abdul Rahman, Salim Kunyit Kongkang, masa akan sampai Salim. Dia tak akan lari lah benda ni. Sebab Allah ni dia Maha mengetahui. Kau tak boleh. Macam mana muslihat kau buat pun tak boleh. Dalam Al-Quran dah lengkap dah. Allah firmankan. Kau tipulah macam mana kau kena juga. Tak lepas. Dan sebab itu, pada Salim Abdul Rahman, sebelum ni kau tak pernah buat. Tapi tahun ni kau buat dengan unta, dengan apa semua. Orang yang tak tahu dia, nampak. Kau pun tengok unta 10 ekor. Allah tak pernah tidur pun mau mengantuk. Hari pembalasan akan sampai kepada kau, Salim. Beringat-ingatlah. Pada yang lain, jadikan pengajaran. Jangan, dengan Allah ni jangan berniaga, jangan tipu dengan Allah lah. But, sebagai penutup, saya nak bagi tahu, tu hari saya dah bagi tahu, Non Kunyit bersungguh-sungguh nak jumpa Tun Mahathir. Beberapa hari lepas, nak jumpa lagi dengan Tun Mahathir. Sebab Datuk Najib. Inilah kata Non Kunyit. Dia ni muka tak tahu malu lah guys. Ada dengar tak beberapa sejak ni kutuk-kutuk Mahathir lagi tak? Ni seminggu 2 ni ada dengar lagi tak? Dia ni gila guys. Kejap dia kutuk, lepas tu nak jumpa dengan Tun. Lepas tu dia tak kutuk. Ni seminggu ni ada dengar dia kutuk Mahathir tak? Seminggu 2 ni ada dengar? Dia peli-peli Tun Mahathir ada dengar? Tak ada. Sebab dia dalam keadaan terdesak. So, nak jumpa dengan Tun Mahathir sebab Datuk Najib. UMNO minta Najib ni dapat pengampunan, dapat dibebaskan. So, sekarang ni minta jumpa dengan Tun Mahathir dah pula. Sebab dulu dengan Tun Mahathir lah lawan Najib tu kan, 2018. Sekarang minta tolongan Tun pula. Kau tengok muka tak tahu malu ni. Oi Anwar, turunlah. Tak malu ke? Itulah kepada Anwar Ibrahim, kepada penyokong-penyokong Anwar Ibrahim. Guys, apa pun guys, saya nak minta maaf. Dah lama tak buat live, tak buat apa semua. Sebab inilah kekangan yang ada ni, YouTube dengan Facebook. Saya akan download video ni dan saya minta tolong dengan semua lah.
Kalau boleh, tolonglah sebarkan saya punya live ni. Saya faham, ada kekangan korang kena ban account apa semua. Saya minta maaf lah juga. Tapi kita dalam perjuangan, guys. Kita dalam perjuangan. Tolong fahamkan. Bila kita dalam perjuangan ni, saya ingatkan dengan semua. Saya ingatkan lagi sekali dengan semua. Ingatkan lagi sekali dengan semua. Guys, kita dalam perjuangan, guys. Ini perjuangan. Kita dalam perang kandak. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Guys, sunnatullah dia berulang-ulang. Sebab ni zaman kita, masa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Perjuangan yang belum selesai. Bukan untuk kita. Masa depan, anak, cucu, cicit kita. InsyaAllah guys, nanti ada masa kita akan buka ABC lagi. Apa pun, terima kasih banyak. Teruskan perjuangan. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Kepada penyokong Anwar Ibrahim. Bertaubatlah. Selagi mana ada peluang dan waktu, bertaubat. Sebelum kau akan dapat azab yang sekeras-kerasnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya download, potong-potong, sebarkan Thank you guys.